Okey, jom orang Ipoh, aku nak bawa korang jalan-jalan ke Singapura. Bila sampai airport Singapura ni, korang wajib lah tengok air terjun turun ni. Jadi dekat Singapura nak jalan naik apa? Aku pilih nak naik bas sebab lagi mudah. Korang tengok direction aku ni. Korang ikut je signboard yang dia tunjuk pergi naik bas tu tadi. Sampai dekat bawah ni. Lepas tu korang tengok nombor bas mana korang nak ambil. Nampak ni ada nombor 36 lah, 53 lah. Korang naik je bas tu, pergi ke bandar yang korang nak pergi. Caranya, korang tekan je dekat Google tu, korang search je nak pergi bandar tu, cakap nak naik bas, macam mana cara. Dia akan bagi satu persatu tau. Bas diorang ni nak guna, korang kena ada credit card ke debit card ke, untuk korang touch masuk dan touch keluar. Korang tengok ni, aku naik bas dia, walaupun pertukaran driver, siap tutup enjin, lampu semua tau. Jadi sambil berjalan tu, korang pastikan tengok nombor yang ada kat setiap bus stop ni. Itulah tempat yang kita nak berhenti. So sebenarnya naik bas ni murah je. Jalanan aku ni lebih kurang dalam $3 je. Aku boleh tengok macam-macam dekat keliling aku. Dan daripada airport sampailah aku ke tengah bandar Singapura tu, aku ambil bas nombor 36 ni. Lepas tu aku jalan-jalan je lah. Dan sebenarnya tak susah pun dekat sini. Cuma kalau nak ambil Grab mahal sikit lah. Mahal bagi orang kita ni sebab nak kena darab 3 poin lebih. Jadi aku pilih naik bas yang senang. Sebab kalau korang pakai Google Map pun, bas dia boleh tunjuk apa bas yang korang nak naik. Sangat mudah. Jalan kaki pun tak jauh lah. Jadi syok sebenarnya kalau contoh solo traveller macam aku ni, ataupun korang dengan kawan-kawan ke nak jalan kat Singapura, bila lagi kan. Korang guna je maps yang ada nak pergi ke tempat yang korang nak pergi. Macam aku ni, aku akan tinggal dekat Haji Lane tu. Kira orang kata kalau orang kita datang Singapura rugi kalau tak datang dekat Haji Lane ni. Nak cari tempat tinggal pun korang datang tinggal kat sini je. Sebab sini memang meriah. Dekat dengan masjid, boleh jalan kaki je. Bazar Ramadan pun ada, tempat makan halal pun banyak. Jadi korang boleh datang dekat Haji Lane ni, dekat Arab Street ni. Dan aku tinggal dekat Mad Airport ni. Nak tahu harga dia berapa, korang klik je link di bio. Kat sini self check in, tak ada counter-counter. Nak aku tunjuk tak? Komen nak bro.